Assalamualaikum. Salam sejahtera. Wai! Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya budak-budak, let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Yap, kali ni 361 degree Malaysia. Approach aku, ada bincang-bincang sikit, nanti aku bagi tahulah apa result dia. Dorang bagi aku kasut yang top tier, yang memang ini insyaAllah boleh bawa pergi Hyrox juga, dan ada orang kata dia diinspirasikan daripada Alpha 5-3. No, kasut apa? Ini adalah 361 degree flame 5. Wow, berapi yo. Kita cerita pasal dia punya spek. Berat lebih kurang 220 gram. Dia punya stack height 39mm dan drop 6mm. Dan ini adalah racing shoes. Bukan setakat racing shoes, super duper racing shoes. No, aku dah pakai tapi untuk easy run dan ada speed sikit-sikit. Kita cerita bahagian apa dululah. So dia pakai jacquard punya material. Aku rasa ni yang advance punya. Memang selesa, breathable. Tambah ada padding pula dekat belakang ni. Jadi memang tak ada masalah kau punya kaki nak tercabut dan sebagainya. Aku kaki memang sedikit wide, which is memang dia support untuk kaki wide. Kalau nak compare dengan Flame 4.5, sedikit narrow. Shoelace memang racing spec, memang very high quality punya shoelace. Dia punya tang pun sangat-sangatlah selesa, agak stretchable juga dekat sini. Dan dia punya midsole, dia pakai CQT Flame. Memang bouncy, energy return. Wow, dia punya configuration dia dia ada carbon plate, okey, dan dia diburgerkan, dia lapis, dia dimampatkan dengan super high grade punya foam. Memang sangat-sangat best. Bukan setakat energy return, malah dia punya shock absorption sangat best. Which is aku ada peluang untuk try yang 4.5 punya. Beza habis, babe. The moment kau pijak pun dah rasa toing. Wow, macam pocong. Lepas tu dia punya outsole dia, kalau tengok dekat sini, aku dah try tolak slat apa semualah. Kalau Hyrox kan, memang sangat-sangat grip, traction memang sangat-sangat bagus. Dan aku amazed juga dengan dia punya durability. Kau tengok aku dah lari dan macam baru. Sini adalah sikit-sikit hitam kan, tapi wow, memang macam tak efek langsung. Dari segi stability pun boleh tahan. Macam aku cakap tadi, wide. Tapi bila aku lompat kan, aku kan Hyrox punya pro athlete. So bila aku nak buat burpee broad jump, lompat tu pump, dia melekat, memang tak ada masalah. Jadi korang-korang yang berminat mungkin kepada harga yang lebih marhai, lagi murah, tapi standard dia dah boleh lawan dengan brand-brand yang wow, yang mahal semua tu kan, aku sarankan korang dapatkan 361 degree Flame 5.0. Bukan 4.5 5.0. Memang sangat-sangat puas hati. Memang takkan ada masalah. Kau tengok colorway dia pun memang sangat-sangat menarik. Tapi kau jangan beli pula aku punya colorway ni. Ni aku je boleh pakai. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe
butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Ringan mat kasut ni. Kau ingat apa? Berat ke? Ringan kasut ni.